Pada masa itu seorang ibu sedang menyulam satu sulaman sarung bantal bagi hadiah kepada anak yang comel yang berumur 5 tahun. Sedang di tengah berfikir, mencari ilham untuk sulaman bantal tersebut, tiba-tiba anaknya yang kecil itu datang menerpa pada ibu. Ibu tengah buat apa tu? Ibu tengah buat satu sulaman untuk bagi hadiah ke adik. Sulaman bantal. Tapi adik tak nampak apa pun. Mak tersebut meletakkan sulaman beliau di atas meja dan memeluk anaknya dengan begitu erat dan kasih sayang. Tak apalah adik. Adik pergi bermain dulu. Nanti kalau sulaman ni dah siap, nanti mak panggil kamu nanti. Dia pun pergi dalam keadaan hampa. Dia pun pergi bermain dengan anak patung ni. Jadi dia pun menyambung balik sulaman ni sampailah siap. Corak bantal tersebut ialah seekor burung nuri yang sedang bertenggek di atas ranting pokok dan berkala-kala. Okey, selepas tu dipanggil anak dia. Adik, mari kejap. Ya, mak. Ni, mak dah siapkan sulaman untuk kamu. Selamat hari jadi, nak. Anaknya baru mencecah umur 5 tahun. Dia pun tengok, wow, cantiknya, mak. Macam mana mak boleh buat macam ni? Dia begitu happy sekali kan. Cantiklah sulaman ni. Tadi adik tak nampak apa-apa pun. Dah. Tu, adik suka tak? Sukalah mak. Terima kasih mak. Dia pun sayang mak dia. Bawa benda tu dan pasang dekat bantal, sarung bantal beliau. Dia begitu sangat happy dan juga sangat teruja dengan sulaman sarung bantal yang baru. Okey. Pelajaran dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ini ialah kehidupan ini memang macam tu. Kehidupan ni banyak pancaroba, kehidupan ni banyak dugaan, kehidupan ni banyak kesukaran yang perlu kita kena tempuh. Pada asalnya memang berselerat kehidupan kita. Kita nak membina hidup ni daripada awal. Kita tengok orang yang senang